Awak pula ni, pasal apa yang bandom teruk sangat ni? Cuba cerita, pasal apa? Pasal apa? Awak. Abang Misal. Abang Misal buat apa? Tadi pergi depan kedai dia jumpa dia Silin. Ha. Ambil nak bagi dia, dia kata santap. Lepas tu? Dia tibai. Kurang ajar punya Abang Misal. Dia tibai hang. Ha. Lepas tu? Tibai lah. Kurang ajar. Ini yang tak boleh jadi ni. Aku nak kena pergi balas dendam ni. Nak pergi mana? Nak pergi cari Abang Misal ya? Tak apa, yang lepas biar lepas. Mana boleh yang lepas biar lepas. Kita ni kawan dari kecil. Sehidup bersama mati. Toreh paha kanan, paha kiri terasa. Nanti saya Abang Misal. Hei. Wah. Oi. Ni Abang Misal. Ya, awak. Kurang ajar betul. Ha? Hantam kawan aku punya teruk tanpa siasat tu. Allah. Hang ni memang nak kena hantam semua ni. Kita bincang elok, Jangan macam ni. Bincang apa? Hang hantam dia punya teruk dah nak bincang. Orang macam hang ni memang tak patut bincang dah. Memang kena hantam terus. Nanti Sat aku masuk. Nanti. Nanti Sat. Awak diam. Kenapa ni cerita lah. Awak tak awak dengan aku. Abang Misal dah kalah ripayan. Tak guna punya kawan aku kena teruk tadi. Kepala kotak hang. Abang Misal ni, Abang Misal ni. Kantau ah.